kan kita selalu dengar apa, student banyak kat perut. Kita sendiri pun dulu student pun kat perut. Macam College Professional Mawib ni adalah anak kepada golongan-golongan asnaf. Dia orang belajar dekat situ lah. Student ni dia akak dia kata dia nak tolong promosikan bisnes akak lah untuk dia punya assignment kot. Akak tanyalah, akak cakap akak nak Bagi impak. nak bagi infak macam ni. Lepas tu dia kata boleh. Akak hantar email dekat dia punya lecturer. Lecturer dia pun dah reply, dia kata okey boleh. Alhamdulillah jugalah pun bagi sekarang sebab sekarang baru awal SEM. Ni awal SEM, diorang punya allowance tak masuk lagi. Kalau dia tak ada makanan, diorang dah pergi masjid, diorang dah kat sana. Ambil air kotak, ambil nasi, Dan ambil sate. Comelnya. Umur berapa? 20? Umur berapa comelnya? 20. Ha, 20? Awak pun macam sebaya diorang je lah. Taklah, dulu saya besar lagi. Selamat berbuka. Harap-harap kenyang lah. Dah makan belum? Balik. Jam. Oh, bagi tadi. Bagi tadi. Dua untuk kawan. Good luck tau korang. Azan lah, dah buka.